Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, baik. Kita nak cakap tentang aksiden, kejadian yang berlaku antara lori pasir tu dengan truk FRU tu. Ya, kita nak cakap isu tu. Jadi, kita tengok kat sini setakat ni polis telah menahan pemandu tersebut, ya, untuk siasatan. Dan setahu aku, pemandu lori ataupun siapa-siapa saja yang ditahan oleh pihak polis untuk siasatan, dalam siasatan tu menentukan sama ada dia didakwa atau tidak. Faham tak? Dia ni boleh disabitkan bersalah atau tidak. Jadi baik, kita nak tengok kat sini, mengikut apa yang kita tahu setakat ni, ya. Kita tahu yang kita dengar, kegagalan fungsi steering dan juga ada cerita mengatakan dia mengelak sebuah kenderaan menyebabkan dia terbabas ke laluan bertentangan dan bertembung dengan truk FRU tu. Okey, baik. Dan ada juga cerita mengatakan dia bawa muatan lebih menyebabkan fungsi brake gagal. Okey. Aku nak tanya, kat mana salah driver ni? Kat mana salah driver lori ni? Dia hanyalah seorang driver. Kalau kerosakan teknikal, itu adalah tanggungjawab majikan dia untuk memastikan lori diselenggara dengan baik. Dia bukan foreman. Faham? Yang kedua, kalau dia bawa muatan lebih, sepatutnya di mana dia memuatkan muatan tu, tempat tu, orang yang menjaga bahagian timbang tu semua nak kena tangkap tu. Majikan dia pun nak kena juga ni. Syarikat yang suruh dia hantar pasir tu pun nak kena juga. Kenapa semua longgok atas kepala driver? Macam mana kita nak kata driver tu salah? Sedangkan benda tu berada di luar kawalan dia. Muatan lebih, bukan di bawah kawalan dia. Steering gagal berfungsi, kerosakan di bahagian steering, itu di luar kawalan dia. Kan? Kalau kita nak kaitkan dengan driver didapati bersalah, kalau driver tu positif dadah, atau memandu dalam keadaan mabuk, ataupun pemandu tu tak ada lesen. Kalau tak ada lesen, dia kena, company pun kena. Jadi aku tak nampak mengheret pemandu tu ke mahkamah, dakwa dia kat mahkamah ni satu keputusan dan tindakan yang cukup. Sepatutnya kita kena tarik majikan dia sekali. Lori tu siapa punya? Tarik sekali. Faham? Aku punya fikir lah. Sebab kalau dakwa driver ni, aku percaya dia boleh lepas. Kalau hanya driver ni saja didakwa di mahkamah, dia boleh lepas. Kenapa sampai hari ni kita tak dengar pun siapa majikan dia? Lori tu siapa punya? Dia kerja dengan siapa? Faham tak? Kegagalan mengelak sebuah kenderaan, dikatakan ada juga cerita mengatakan ada kenderaan nak keluar simpang, jadi lori ni mengelak, dia terbabas ke laluan bertentangan. Itu tak boleh salahkan dia. Sebab apa? Siapa pun akan mengelak. Faham tak? Seboleh-bolehnya orang akan mengelak. Ya kan? Jadi, aku tak nampak kuat lah. Nampak kes tu kalau tuduh driver tu longgar lah. Kes tu longgar. Sebab bukan salah dia. Dia kan driver. Lainlah dia driver merangkap foreman, merangkap penyelia bahagian timbang. Tu semualah. Mana satu lori yang driver dia tahu dia bawa berapa berat? Dia boleh cakap, saya driver, saya mana tahu berapa berat, duduk kat dalam tu. Boleh jalan, saya jalan je. Kerja saya bawa lori hantar barang je. Saya tak tahu berapa berat tu semua, saya tak tahu. Kalau saya kena saman kerana JPJ timbang lori ni dapati muatan lebih, majikan saya yang bayar saman tu. Bukan saya. Memang saya yang kena saman. Faham tak? Dan kat sini kita tengok kan, yang kena rakyat marhin, driver lori. Orang kaya tak kena. Bos tokey lori tak kena. Sepatutnya tokey lori tu dipanggil, diheret ke mahkamah sama. Kenapa lori kau bawa muatan lebih? Kalau lebih. Steering gagal berfungsi dengan baik. Kenapa lori kau tak diselenggara dengan baik? Faham? Dah hantar Puspakom. Tangkap pegawai-pegawai Puspakom tu sekali. Bawa. Macam mana kau buat cek lori ni? Sekarang ni dia naik atas jalan,
dia punya fungsi dia rosak menyebabkan kemalangan maut. Sepatutnya ramai nak kena tangkap ni. Kalau lori buat macam tu. Jadi apa-apa yang melibatkan lori pasir macam tu. Banyak nak kena ni. Tapi pasal apa yang kena kat driver seorang? Urine dia negatif. Dan kita dengar polis cakap tentang kisah silam rekod jenayah. Kat Malaysia ni dah mula rekod jenayah ni menjadi satu kebanggaan pada rakyat Malaysia. Tak ada masalah rekod silam. Kan? Orang berlumba-lumba nak ada rekod silam ni. Pasal apa? Perdana Menteri ada rekod silam. Apa masalahnya? Ada rekod silam boleh jadi Perdana Menteri tau. Tapi kalau ada rekod silam, kau nak minta kerja polis, constable je, bukan pegawai, constable. Minta kerja polis constable nak jaga bahagian store. Ataupun jaga gate je. Tak layak sebab ada rekod silam. Jadi Perdana Menteri layak. So, apa ada pada rekod silam? Tak ada apa. Melainkan urine dia positif. Dia ada rekod silam dadah, dia positif. Dan aku sarankan kepada PDRM, hentikanlah cerita-cerita pasal rekod silam ni. Pasal apa? Rekod-rekod silam tu tak membawa makna pun bagi netizen. Rakyat dah makin bijak. Bila kita bercakap, kita tak boleh nak bercakap pasal isu semasa. Kita mula nak cakap tentang rekod silam. Orang melihat PDRM ni macam tak profesional lah. Pasal apa? Kenapa kau nak cakap pasal rekod silam? Rekod silam tu dia tak bayar lagi ke? Dia pernah ditahan kerana terlibat dengan dadah dan dijatuhkan hukuman. Kan dah kena hukum dah tu. Betul tak? Kalau aku duduk kat tempat dia kalah, confirm kita LOD polis. Pasal apa? Kau kenapa nak cerita pasal benda-benda rekod silam aku? Kau nak menjatuhkan maruah aku ke? Kau nak menjatuhkan air muka aku di khalayak ramai ke? Kita buat duit lah. Tak apa, polis pun tak kisah kalau kita saman dia. Sebab apa? Bukan dia yang nak bayar, kerajaan yang nak bayar. Kalau ada kawan-kawan polis kat dalam balai tu, kau pergi sembang dia. Kau buat hal dengan aku, nanti kalau aku saman, bukan saman kau, aku saman polis. Kan? Kita buat duit lah. Nanti aku menang kes tu, kita share lah. Apa masalah kan? Ini nama dia hidup berakal, mati jangan berantu. Boleh je. Kan? Janji ada polis nak buat hal dengan kau lah. Dia buat hal dengan kau, kau pakat dengan dia. Kalau dia buat hal dengan kau, dia tak pakat dengan kau, pun boleh juga. Dengan dia sekali kau benam je. Pasal apa? Dia buat hal, lepas tu sebenarnya tak pakat. Tapi nanti kau pergi buat report, kau cakap dia pakat dengan saya sebab dia nak suruh saya saman polis. Nanti saya share dengan dia. Koyak juga. Faham? Itu contoh. Tapi jangan buat. So, kita nak tengok PDRM, dia lebih efisien dan profesional. Tak usah dia cakap pasal kisah silam. Orang bukan nak tahu kisah silam. Kita tak hidup dengan kenangan. Kita hidup dengan masa depan. Yang ada adalah sekarang, sejam lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, esok, lusa, tahun depan, ni ada, perjalanan ni ada nak menuju ke situ. Yang tak ada semalam. Semalam tu dah tak ada dah. Kemarin dah tak ada. Apatah lagi rekod lampau, lagilah dah tak ada. Kan? Melainkan kita hidup berjalan ke belakang. Kita jumpalah yang silam-silam. Kita ni hidup sentiasa tengok ke depan. Berjalan tengok depan, bukan tengok belakang. Belakang dah pas-pas. Betul tak? Jadi, hentikanlah. Especially Tok Ayub. Hentikanlah nak cerita pasal rekod-rekod silam ni. Orang tak heran dah. Aku pernah ditanya oleh seorang pegawai polis perempuan. Dia pada masa tu dia pregnant lah. Kes yang disiasat tu melibatkan pegawai di daerah dia. Aku cakap kat dia, kau siasat kes aku, lepas tu bos kau adalah suspek dalam siasatan ni. Dia bacalah semua kandungan siasatan kau. Jadi bagi aku cakap kat dia, kelakar ni siasat macam ni. Pasal apa? Suspek tu ada kat sebelah kau. Lepas tu semua report-report siasatan kau nak kena bagi suspek baca. Sebab suspek tu bos kau. Apa jawapan dia kat aku? Bagi cik mungkinlah mudah dan cik nampak macam kecil je hal ni. Remeh je kan. Macam main-main je siasatan ni kan. Tapi bagi pihak atasan PDRM, cik, benda ni tak remeh, tak kecil.
Itu pegawai perempuan tu cakap aku ingat lagi. Dia dah beranak lah kot sekarang. Dia kata, mungkin cik nampak macam kelakar. Remeh. Report yang cik buat terhadap pegawai saya ni. Tapi bagi pihak atasan, report macam ni, salah laku yang macam ni, bukan kecil di mata pimpinan atas PDRM. Tapi aku fikir balik, maklumat siasatan bocor kepada suspek lah. Betul tak? Tapi tak apalah. Last kali dia kata, cik tak ada rekod jenayah. Ya, aku cakap aku memang cukup jaga nama aku. Takkan ada rekodnya. Kalau aku nak tak peduli kat rekod nama baik aku, kalau dulu lagi aku dah jadi penjenayah dah. Kan? Apa aku tak pandai jadi penjenayah? Pandai. Well trained punya orang kalau nak buat jenayah senang dia. Tapi saya tak, saya jaga nama baik saya. Tapi cik, dalam rekod PDRM, kami ada rekod tentang cik cakap. Kau orang punya rekod. Aku cakap kau punya pasal lah. Aku peduli apa kau orang punya rekod. Kau dedah kalau yang bukan-bukan kalau aku LOD kau orang. Sebab apa? Apa rekod yang aku ada? Kau nak cerita apa? Cik pernah datang balai buat report ni. Aku buat report. Biasa lah. Cik pernah disiasat kerana ni. Kau siasat lah. Kau punya pasal lah. Bukan aku pernah kena tuduh pun. Kau nak siasat? Aku bagi je kerjasama. Lepas tu tak ada kes. Tak ada kes lah. Kenapa pula itu dianggap sebagai satu rekod? Itu bukan rekod. Orang ada kes main jubur meliwat pun tak kisah. Kan? Boleh dihormati, disanjung dan hari ni dianggap sebagai ulul amri. Okay? So, kita nak tengok polis lebih efisien, siasat kes-kes macam ni lebih meluas. Ya? Syarikat tu siapa? Lori tu siapa punya? Puspakom apa cerita? Tempat loading pasir kat mana? Siapa jaga timbang loading ni? Fungsi brek gagal. Siapa punya tanggungjawab ni? Memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Siapa? Ni semua ada orang yang bertanggungjawab ni. Takkan semua longgok atas kepala driver. So dalam kes ni, aku tengoklah. Kalau driver ni dia boleh hire satu lawyer yang bagus, kes ni dia lepas. Dan polis akan bagi tahu kat kita nanti dalam kes pelanggaran truk FRU, suspek yang dituduh di mahkamah dibebaskan oleh mahkamah. So pihak polis kata kes ni NFA lah. Macam kes Simbah Asid tu lah, NFA lah. Pasal apa? Polis akan kata apa? Kami dah buat kerja, mahkamah yang putuskan. Tapi sebenarnya suspek yang diheret ke mahkamah ni adalah orang yang boleh dikatakan tak ada tanggungjawab 100% boleh diletakkan atas dia atas apa yang berlaku. Melainkan urin dia positif. Ataupun dia memandu dan tak ada mabuk. Faham semua ya? Hidup berakal, mati jangan bergantung, fikir-fikirkan, renung-renungkan. Sekian, wassalam.